saya dalam perjalanan untuk refurbish absorber depan selepas 50,000 km. Kali terakhir saya buat sekarang ni dah 50,000 km perjalanan. Dan apa saya perasan bila saya naik pump, naik bonggol nanti, bila kita turun, dia macam ada menjunam sedikit. So saya akan pergi kedai yang sama lah, sebab 50,000 untuk tu banyak lah juga. So nak tengok lah berapa kali saya boleh refurbish sebelum dia rosak, sampai tak boleh refurbish lah. Nama kedai dia Rudy Absorber. Nampak? Ni di Lumut. Jadi kalau kat Lumut, pada saya budak-budak ni buat bagus lah. Okay, kita cuba lagi sekali lagi kedai yang sama. Dia pakai okey ke? Dia punya ni. Nah, kata-kata tu semua okey. Okey. Semua okey, lancar. Okey. Cek tahu dia ni. Okey, kalau kita boleh tolak dengan tangan, kita dah lemah lah. Ataupun dia patut kalau kata kita tekan tu, dia ada macam jenis tau. Ada yang sebelah tangan tu. Macam abang punya ni, dia nak kata keras sangat pun tak, nak kata lembut sangat pun tak. Dah sedap, tapi dia main lambat lah. Oh, lembut. Lembut lah, sebelah kanan pun patut dia tak lembut. Oh, tak naik. Okay. Oh, betul lah, saya rasa bila naik pump tu, boleh rasa dia macam lebih sikit. Lalu yang betul macam junam. Apa yang kami dapati bila kami buka saja dia punya absorber dia, kami telah mengenal pasti elemen utama yang dia bukan rosak tapi dia lembut. Absorber ni lembut disebabkan ni dah penggunaan yang berterusan dan menghentak apa tu kan. Jadi bila ada beban dan gas dengan minyak tu akan menjadi satu, dia minyak akan jadi cair, gas dia akan hilang. Absorber macam ni dia tak bocor, cuma dia lembut. Dia lembut disebabkan dua elemen yang ada dalam gas dengan minyak tu. Minyak tu akan cair. Sebelum ni minyak keras kan, tapi bila dah lama dia panas, dia cair lah. Jadi dia lembut lah. Dan then dalam masa yang sama juga sifat gas ni dia akan terbebas kepada ruang-ruang terbuka lah. Dia tak bocor. Tapi bila untuk yang ni punya, kita buat pemeriksaan, kita bocor, dan then kita akan buat servis lah. Servis dengan menggantikan minyak yang baru dan gas yang baru. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh cek tengok kalau yang keras dia tak tekan ni. Betul tak? Sebab apa? Dia nak menanggung beban enjin lagi. Tapi saya tak tekan yang sebelah ni, nampak. Mana dia dah lembut dah. Kalau dibiarkan berterusan, absorber ni dia akan efek dia first kali daripada mounting. Yang kedua dia akan efek pada benda-benda ni lah, komponen-komponen yang berkaitan dengan absorber. Ini dia panggil
stopper. Yang ni dia panggil, kalau istilah Melayu panggil stokin. Tapi istilah dia ni panggil dust cover. Dia akan efek itu dulu. Disebabkan absorber rosak dan kita tak buat, kita biar ya. Absorber dah tak main, cuma spring yang main. Okey. Ni dah ni dah lembut Ni lembut. Oh, belah sana. Oh, jadi di belah sini yang lebih lembut dari sana lembut. Tapi untuk absorber sana ni, dia okey sikit, ni dia lembut sangat kan? Ni nampak. Saya panggil. Jadi untuk dua-dua absorber ni kalau kita buat sebelah, tak syok. Tak syok lah. Nanti dia buat yang sana, efek dia akan pergi sana. Oh. Patutlah saya bawa. Saya rasa dia turun lebih sikit belah sini. Ya. Oh, okey. Sebab sebelah sini beban mana dia. Kalau kita jalan bersorang mesti ada. Betul. 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 Biasanya seorang je. Itu. Okey. Boleh lah, Pak. Boleh? Okey, tak apa. Ini Rudy Absorber tagline. Servis berpuas hati, owner berpuas hati. Kondisi sebelum dan semasa kan. Ni selepas. Ni apa ni selepas. Okey lah. Okey. Habis pula ni. Okey. Okey. Dah siap buat dah. Saya nak drive ni. Agak tahan lah, lagi 50,000 km. Harga tadi RM150 untuk kiri dan kanan. Okey, ni kena aware. Untuk 100 km pertama, absorber ni akan keras. 100 km pertama dia akan memang akan bunyi kekekeng. Kamu boleh rasa dia keras sangat. Kemudian dia akan mula lembut dan sekali dia akan muka. Ini saya servis tahun 2022. Masa ni 200,000 km. Sekarang saya servis sekali lagi ni 250,000 km tahun 2025. 1,5 juga. Dia harga yang sama. Absorber ni sebenarnya kena tukar setiap 80,000 km lebih kurang untuk elakkan barang-barang lain rosak, spring lah, apalah, arm dan macam tu lah. Kalau lah kita beli setiap kali kena tukar, siapa kan, kalau baru lebih kurang dalam RM600-700 untuk satu pasang kan. Ni kita servis satu pasang, sebelah tu RM75. Kiranya kalau sepasang 1,500 dari berbanding dengan kita beli sepasang 600, 800 dan takkan nak keluar duit 800 setiap 80,000 km. Macam ni servis 50,000 km dapat. Jadi kita kan fikir kat situ lah, antara rugi dan apa ni, jimat lah. Nombor 2 kan, ini budak ni cerita lah, staff kat Rudy tu cerita lah. Barang ni, ini cover ni dia bagi je contoh. Cover ni
Dia untuk elakkan ni cover dengan stopper. So stopper ni korang tak ada lah. Okay, ni dua ni stopper yang masuk kereta kan. Supaya kalau absorber tu dia tak tekan habis. Bila hentam, kita gas dah habis, minyak habis, dia tak tekan, dia tak hentam lah. Tak adalah nanti pump hentam sekali dengan absorber tu takut dia pecah. Okay, dia kata dengan saya, kita boleh servis selagi mana bahagian atas silen atas tu dia tak pecah. Dan punca pecah dia, cover ni supaya pasir tak masuk. Bila pasir masuk, katakan ni cover tak ada kan, tutup dekat atas silen tu dia ada silen tau. Silen tu ada getah. Dan bila cover tu koyak, silen masuk, dia getah tu, nanti pasir-pasir batu ke, dia akan duduk dalam tu, dia akan koyak. Dia akan koyakkan benda tu supaya dia bocor sikit-sikit je. Kalau bocor atas tu, dia tak boleh buat apa-apa. Memang kena tukar. Dia takkan buka kan. Kena beli absorber baru. Jadi sentiasa pastikan, kalau kamu nak terus servis lah, sebab saya dah 2 kali servis dan saya bawa, saya rasa boleh kali ketiga servis. Itu kata akhir lah untuk menjimatkan duit. Alright, terima kasih